Tahun 2020 bukanlah tahun yang biasa buat China. Ia tahun permulaan kepada satu perubahan besar dalam falsafah ekonomi negara itu, satu dasar yang akhirnya dikenali sebagai Zeconomics. Dunia Barat gelarkan ia sebagai strategi tertutup. Tetapi bagi China, ini adalah jalan untuk kelangsungan dan kedaulatan ekonomi mereka di tengah-tengah dunia yang semakin tidak bersahabat dengan mereka. Zeconomics bukanlah sekadar nama. Ia adalah cerminan kepada pemikiran ekonomi Xi Jinping, satu kerangka menyeluruh yang berteraskan tiga perkara, iaitu pendekatan holistik, berasaskan kesejahteraan rakyat dan berorientasikan pertumbuhan berkualiti tinggi. Bukan lagi pertumbuhan secara membabi buta seperti era sebelumnya. Menurut agensi berita rasmi China, Xinhua, Zeconomics ini ialah gabungan prinsip ekonomi tradisional China dengan tindak balas strategik terhadap perubahan geopolitik global. Kata penulis buku Zeconomics, Andrew Kenny, usaha ini adalah untuk menyusun semula seluruh struktur ekonomi agar tidak lagi terlalu bergantung kepada dunia luar. Inti utama Zeconomics terletak pada strategi dwi-edaran ekonomi atau dual circulation strategy. Strategi ini terdiri daripada dua bahagian. Pertama, edaran dalaman atau domestic circulation. China mahu bangunkan pasaran domestik sebagai pemacu utama pertumbuhan. Ini bermaksud memperkukuh permintaan dalaman, membina rantaian bekalan tempatan, menggalakkan inovasi teknologi buatan sendiri dan mengurangkan kebergantungan terhadap import asing. Kedua, edaran luaran atau international circulation. China tetap aktif dalam perdagangan dan pelaburan antarabangsa, tetapi secara lebih strategik dan berhati-hati. Fokus diberikan kepada sektor yang memberikan pulangan tinggi dan mengukuhkan pengaruh luar negara mereka, seperti dalam Belt and Road Initiative, BRI. Nadanya jelas. Zeconomics tidak lagi meletakkan pasaran luar sebagai pemandu utama ekonomi China. Sebaliknya, ia mahu menjadikan kekuatan domestik sebagai asas ketahanan jangka panjang. Kenapa ini penting? Ingat kembali peristiwa sebelum tahun 2020. Dunia menyaksikan bagaimana Amerika Syarikat menggunakan kuasa perdagangannya untuk menyekat Huawei, sebuah syarikat teknologi gergasi China, dengan alasan keselamatan negara dan tuduhan pengintipan. Antara tindakan drastik yang dikenakan ialah Google menarik semula akses Android untuk Huawei. Dalam erti kata lain, AS cuba mematikan kebolehan China bersaing dalam industri telefon pintar dan teknologi komunikasi. Tetapi Huawei tidak lumpur. Sebaliknya mereka bangkit dengan membangunkan sistem operasi mereka sendiri, iaitu Harmony OS. Jelas isyaratnya, China tak akan tunduk kepada tekanan teknologi dari Barat. Kemudian datang pula pandemik COVID-19. Dunia mula menyalahkan China. Sentimen anti-China meningkat. Sekatan perjalanan dikenakan. Permintaan terhadap produk China juga menjunam. Ekonomi global pula jatuh mendadak. China sedar, mereka tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada ekspor dan pelaburan asing. Mereka perlu strategi untuk bertahan dan dari sinilah Zeconomics dilancarkan. Pelaksanaannya juga bukan sekadar retorik. Kita lihat bagaimana kerajaan China memperkukuh ekonomi domestik dengan menggalakkan budaya pembelian dalam negara. Lihat sahaja pada hari-hari cantik pada setiap bulan seperti 11.11 dan 12.12, di mana rakyat China berbelanja besar setiap tahun. 11 hari bulan 11 tahun 2023, jumlah jualan dalam sehari sahaja mencecah 1.14 trilion yuan, iaitu sekitar 156 bilion USD. Lebih kurang 1/3 KDNK Malaysia pada tahun 2024, sekitar 440 bilion USD, angka yang dikeluarkan oleh IMF. Ini bukan angka yang kecil. Ini adalah hasil dari strategi menguatkan edaran dalaman. Dari sudut antarabangsa pula, reaksi China terhadap perang tarif Amerika membuktikan keberkesanan strategi ini. Walaupun dikenakan pelbagai sekatan, China tidak melatah. Mereka menyesuaikan diri, cari pasaran baharu dan mutakhir ini juga mendapati
Amerika Syarikat sendiri terpaksa mempertimbangkan semula kadar tarif yang dikenakan kerana bimbang timbal balik terhadap ekonomi domestik mereka. Hari ini, China sedang menuai hasil daripada Zeconomics. Mereka bukan sahaja berjaya bertahan dari gelombang COVID-19 dan tekanan geopolitik barat, malah sedang memperkukuh posisi mereka dalam rantaian bekalan global dengan lebih banyak kawalan, lebih banyak pengaruh dan lebih banyak ruang untuk menentukan syarat percaturan. Zeconomics ialah bukti bahawa dalam dunia yang semakin huru-hara ini, negara yang mampu berdikari akan terus relevan. Xi Jinping bukan sekadar mahu China membangun. Beliau mahu China kebal dari segi ekonomi, iaitu tidak mudah dijatuhkan hanya kerana sekatan atau tekanan luar. Dan dalam diam, dunia sedang menyaksikan bagaimana China membina semula ekonominya dengan cara tersendiri.